Malaysia komited berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam pembangunan luar bandar dengan Timor Leste bagi membantu negara itu mempercepatkan kemajuan sosioekonominya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai pengalaman luas dalam mentransformasi kawasan luar bandar kepada wilayah yang maju dan berdaya saing. Hasil usaha berterusan sejak merdeka pada tahun 1957. Pada tahun 1957, ketika itu 93% penduduk Malaysia tinggal di luar bandar. Kini pada tahun 2025, hanya kira-kira 24.7% sahaja yang tinggal di luar bandar, di mana ini melibatkan 8.1 juta penduduk Malaysia sahaja yang duduk di luar bandar. Pengalaman inilah yang kita mahu berkongsi dengan Timor Leste, dan kami amat yakin bahawa Timor Leste akan mengadakan pembangunan di luar bandar ini lebih cepat berbanding dengan Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Timor Leste berkaitan kerjasama dalam bidang pembangunan luar bandar pada Selasa.